Lautan Malaysia menjadi kediaman kepada ribuan spesies, sistem ekologi yang hidup dan sumber rezeki manusia. Namun di celah halus keindahannya, ancaman senyap mengambil nyawa demi nyawa. Pukat tidak bertuan, pukat hantu. Di Malaysia, pukat hantu semakin menjadi ancaman besar terhadap kehidupan laut. Jaring pukat yang hilang atau ditinggalkan terus merosak dan membunuh. Hidupan dan habitat marin musnah. Antara 500,000 hingga 1 juta tan pukat hantu dihanyut masuk ke laut setiap tahun. Daripada itu, beribu kilogram pukat hantu dikeluarkan dari dasar laut Malaysia. Ia mampu terdampar selama bertahun, memerangkap hidupan secara berterusan. Tanpa tindakan, lautan kita akan menjadi perangkap maut senyap. Pagi bermula tenang, namun tugas hari ini berat. Para penyelam bersiap di atas bot, teliti mempersiapkan peralatan masing-masing. Di barisan hadapan, Zuriana Zaini, pemilik pusat selam berpengalaman, memimpin operasi pencarian. Matlamat mereka mencari dan menandakan lokasi pukat hantu yang ditemui oleh salah seorang rakan penyelam semasa melakukan rekreasi scuba. Jika pencarian ini berjaya, Zuriana akan melakukan operasi pembersihan pukat hantu kali keempat di perairan Kuala Lumpur ini. Pada asalnya kami nak buat ghost net clearing ni secara kecil-kecilan saja. Tapi tak sangkalah juga rupanya kalau kita buat conservation macam ni, ramai diver-diver yang sangat berminat. Daripada situ saya cuba meminta bantuan daripada Jabatan Perikanan. Alhamdulillah mereka sangat-sangat membantu. Nak join sekali, itu yang kita sekalikan. Perjalanan ke lokasi pencarian mengambil masa lebih 1 jam. Suasana di atas bot tenang namun penuh fokus. Para penyelam menyusun peralatan penting untuk misi hari ini. Tali nilon dan botol air mineral kosong. Botol akan diikat pada pukat sebagai penanda terapung di permukaan, memudahkan lokasi dikenal pasti. Teknik ini mudah namun kritikal. Jika pukat hantu berjaya ditemui pagi ini, penandaan tepat akan jadi kunci kepada operasi pembersihan besar esok. Pulau Tioman, taman laut yang kaya biodiversiti dan tumpuan pelancong. Di sebalik keindahan ini, pasukan bahagian konservasi dan perlindungan perikanan Jabatan Perikanan Malaysia sentiasa menjalankan pemantauan berkala di dasar laut. Abdul Hadi, kaki tangan di Pusat Taman Laut Pulau Tioman, juga merupakan penduduk tempatan antara individu bertanggungjawab menjaga kawasan perlindungan marin ini. Tugas Hadi bukan sahaja memantau kesihatan karang dan ancaman pukat hantu, malah mendidik komuniti setempat agar bersama menjadi penjaga khazanah laut negara. Minggu sekali, kadang 2 minggu sekali mesti dapat aduan. Bila kita dapat aduan dia macam tu lah, kita alert lah. Komuniti kampung selalu membantu kami. NGO akan bantu kita bersama-sama dengan Jabatan Perikanan. Kita dapat sokongan yang kuat lah untuk buat kerja clean up. Terutama sekali bila kita buat kerja-kerja ghost net ni. Di dasar Laut Tioman, Hadi dan pasukannya meneliti keadaan sebenar ekosistem marin. Mereka memeriksa dan merekod spesies karang, ikan serta mengesan tanda-tanda gangguan terhadap ekosistem marin. Bagi Hadi, ancaman pukat hantu di Pulau Tioman bukanlah suatu isu yang baharu. Paling kecil setakat ni kita orang penangkap pun 200 kilo punya pukat. Itu yang paling kecil lah. Tapi pengalaman saya yang paling besar sekali, 20 orang lelaki pergi clearkan ghost net tu. Untuk naikkan pukat tu daripada permukaan air tu ke atas bot tu dekat sejam. Terlalu besar. Saya rasa dekat 1 tan juga lah. Challenge dia cuaca, saiz pukat tu. Untuk tenaga pekerja kita tak ada masalah. Sebab komuniti kita anytime je.
Bila kita panggil dia, mesti datang dia tolong. So hari ini kita akan pergi cari net tu untuk Individu penting misi pencarian, Isaac Liu Leng Zeng, penyelam rekreasi berpengalaman lebih 15 tahun. Individu pertama yang menemui pukat hantu sepanjang 150 meter di sini. Dia kembali bagi memimpin pencarian semula bersama Zuriana, memastikan jaring itu masih berada di lokasi sama. Safety first, kita turun selamat, naik pun selamat. Ni ialah site yang saya suka pergi sebab dia punya reef, coral semua sangat cantik lah. Bila saya dive separuh, saya nampak satu coral sangat cantik tapi diliputi dengan jaring. Sebab dia jaring tu panjang. Saya ikut jaring tu ke mana, lepas tu saya jumpa jaring tu dinding, macam satu dinding. Wah, dalam hati saya sudah fikir, ini kalau sangkut ni, penyu mesti sangkut punya. Tiba-tiba dekat depan, saya sudah jumpa satu penyu sangkut. Tengah cuba nak melepaskan diri. Dalam hati masih risau, kalau kita tidak bersihkan secepat mungkin, akan lebih banyak lagi kehidupan laut terperangkap lah. Lepas penyu tu, saya ke depan lagi, masih lagi nampak. Zuriana bersama pasukan menerokai dasar laut dengan penuh teliti. Mencari pukat hantu di kawasan berkeluasan 500 meter persegi bukanlah tugasan mudah. Lebih mencabar, penyelam hanya mampu berkomunikasi menerusi bahasa isyarat, menyukarkan mereka untuk memberi petunjuk dan arahan. Selaman pertama berlangsung hampir sejam, namun pukat hanyut yang dicari masih belum kelihatan. Sehari sebelum tu kami buat searching. Bila kita dekat atas, kita boleh nampak berapa meter jauh, kita boleh nampak. Tapi dalam dasar laut, kita tak nampak. Especially kalau waktu tu, vis teruk, memang tak nampak. First searching dive, tak jumpa. Kita pusing pulau tu pun tak jumpa. Risiko kalau tak jumpa ghost net tu sangat menakutkan sebenarnya. Zuriana dan pasukannya melakukan selaman secara sistematik, mencari sebarang petunjuk pukat yang ditemui. Arif Ismail, seorang lagi penyelam sukarelawan yang terlibat melakukan pembersihan lautan sejak 2017. Seperti sudah biasa, pencarian diteruskan dengan sabar dan penuh harapan. Kita tak tahu lokasi net tu kat mana. Jadi yang tahu dia hanyalah instruktur Isaac seorang je. Jadi daripada info yang dia bagi, dalam kedalaman 12 meter, and then net tu 100 meter panjang, lebar macam tu, terangkat macam tu. First dive tu kita turun, pasal arus kuat. Kita sebenarnya dah terlepas ghost net tu, sebelah kanan kita. Kita dah ke kiri. Sebab tu kita tak jumpa. Selaman pertama berakhir tanpa sebarang tanda pukat hantu ditemui. Misi mereka masih belum selesai. Di jeti Pulau Tioman, komuniti pemancing bersiap sedia untuk aktiviti harian mereka. Selain sebagai wakil Jabatan Perikanan, Hadi yang merupakan penduduk sentiasa menyantuni masyarakat pemancing dan nelayan. Baginya, membina hubungan dan menyampaikan kesedaran kepada masyarakat Tioman penting mengenai tanggungjawab menjaga kelestarian laut demi generasi masa depan. Bersama komuniti ni saya santai-santai lah selalu. Tak formal lah, macam duduk kedai kopi ke, borak-borak ke, tanya dia orang macam mana laut, yang mana yang kerja mancing ke apa ke, adakah minggu ni ada ikan ke, tak ada ikan, sebab yalah laut kadang-kadang ada ikan, ada tak ada ikan kan. Bila dia orang mengadu tak ada ikan ke apa ke, jadi kat situ saya akan selitkan. Okey, kenapa, apa punca kenapa ikan ni tak ada ke, apa ikan ni kurang kan. Orang kampung dia dah jadi telinga mata kami, dan dalam masa yang sama untuk menambah baik pendapatan dia orang juga. Setelah selaman pertama gagal menemui hasil, Zuriana dan pasukan berbincang menyusun atur semula strategi pencarian. Berdasarkan arah arus dan maklumat terdahulu daripada Isaac, mereka merancang laluan baru untuk menelusuri lokasi pukat hantu.
Misi kini lebih jelas dan harapan Isaac masih tinggi. Ancaman global terhadap lautan kini sampai ke ambang lokal. Pukat hantu atau pukat tidak bertuan yang berada di dasar laut dikenal pasti sebagai antara ancaman kepada hidupan laut di perairan Kuala Rompin. Ini kisah tentang keberanian sekumpulan sukarelawan penyelam. Sebuah misi yang bermula dengan pencarian diakhiri dengan penyelamatan dan harapan. Ketika ini, pasukan Jabatan Perikanan Malaysia melakukan rondaan di sekitar Taman Laut Pulau Tioman. Pengarah kanan Bahagian Konservasi dan Perlindungan Perikanan, Abdullah Jaafar, mengetuai rondaan bersama pasukan penguatkuasa Jabatan Perikanan. Mereka memantau aktiviti bot nelayan di sekitar Taman Laut, memastikan setiap operasi mematuhi undang-undang di bawah Akta Perikanan 1985. Aktiviti penangkapan ikan harus dilaksanakan di luar 2 batu nautika dari pantai Pulau Taman Laut Tioman. Pasukan Jabatan Perikanan meneruskan pemeriksaan berkala di atas sebuah kapal nelayan tempatan, memastikan setiap bot nelayan memiliki permit sah dan menggunakan jaring atau pukat mengikut spesifikasi yang dibenarkan undang-undang. Kesedaran berhubung pukat hantu ini semakin meningkat. Kita lihat di dalam laporan-laporan akhbar, media sosial yang disebutkan pukat hantu ini, sama ada pelancong ataupun penduduk tempatan mengambil berat hal ini. Ada aduan yang dibuat, yang kita terima melalui laman web ataupun melalui sumber-sumber daripada NGO setempat untuk membanteras membuat pembersihan pukat hantu ini. Kita berharap supaya kesedaran ini akan terus meningkat. Kita akan meneruskan usaha bersama-sama dengan NGO, bersama dengan para penyelam, sukarelawan di seluruh Pulau Tioman khususnya untuk bersama-sama menghapuskan pukat hantu ini yang memberi ancaman sebenarnya kepada biodiversiti. Selaman kedua, pencarian lebih terperinci, semakin hampir penghujung waktu. Arif di bawah laut berjaya mengesan serpihan tali dan jaring samar, tanda pasti kehadiran pukat hantu. Biarpun sudah lebih 8 misi pembersihan pukat hantu di seluruh Malaysia, Arif perlu menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengesan pukat kali ini. Lokasi itu akan menjadi medan perubahan esok, transformasi antara harapan dan realiti. Second dive kita buat, kita cover balik tempat yang kita belum turun. Saya ambil haluan ke kiri, alhamdulillah terus terjumpa dengan net yang pacak. Jadi saya pun terus toleh belakang, saya bagi signal tunjuk, diorang okey jumpa kan. Kita pun alhamdulillah happy lah. Masa tu memang dah hujung-hujung dive. Kita setkan untuk gantung tali untuk penanda pakai botol mineral tu, memang kita ikat lah. Botol tu dah naik, itulah tujuan dia untuk penanda awal. Menyedari misi kali ini mungkin memerlukan lebih dari satu sudut pencarian, Isaac mengambil inisiatif meninjau ke arah bertentangan. Setiap celahan terumbu karang diperiksa. Biarpun ini baru kali kedua Isaac melakukan pembersihan pukat hantu, dia tidak cepat melatah. Isaac tekad menjejak kembali laluan penemuan pukat hantu sebelum ini. Dalam hati saya rasa sangat kecewa masa tu. Bila saya fikir-fikir tu, saya kata berapa banyak masa saya tinggal, saya gunakan tu, saya fikir fokus untuk cari jaring tu. Lepas tu saya jumpa jaring, saya teruskan ikut jaring tu, terus jumpalah. Kami syak pukat ni mungkin daripada nelayan lah. Mungkin masa dia mukat tu dihanyut oleh current ke ataupun angin monsun. Waktu yang sama juga dah naik dah coral-coral tu di tali-tali ghost net tu. Jadi kami anggarkan benda tu mungkin dah 3-4 bulan. Tindakan pantas menandakan lokasi amat penting.
agar dapat dikesan semula semasa operasi pembersihan secara menyeluruh nanti. Alhamdulillah. Hari kedua mula dengan semangat misi yang baru. Seramai 30 sukarelawan penyelam dari serata negara hadir bersama bantuan Unit Konservasi dan Perlindungan Perikanan dari Jabatan Perikanan Pahang. Bersedia menggempur operasi pembersihan pukat hantu di Pulau Tokong Burung, perairan Kuala Rumpin. Aktiviti taklimat keselamatan dan konservasi dijelaskan kepada semua peserta. 2 selaman akan dijalankan bagi membersih dan mengangkat pukat hantu ke permukaan laut menggunakan teknik yang selamat. Sebelum diving pun memang kita akan buat briefing. Sama juga kalau conservation, briefing tu lagi mendalam, lagi terperinci. Sebab mungkin ada yang tak pernah langsung buat conservation. Ada yang sentiasa berulang-ulang mencari tempat yang nak buat conservation. Tak sama. Masing-masing ambil bahagian masing-masing. Macam mana nak potong, macam mana nak naikkan supaya tak merosakkan coral. Lagi 2-3 orang dia akan lipat dan ikat. Lepas tu ada lagi yang akan naikkan. Dah bagi tugas siap-siap. Keselamatan tu insya-Allah lah masing-masing main peranan masing-masing. Jabatan Perikanan Negeri Pahang bersama komuniti Taman Laut Pulau Tioman bukan sahaja bekerjasama menangani krisis. Mereka juga sangat proaktif memastikan pencegahan ancaman di taman laut, terutamanya isu pukat hantu melalui pemantauan dan pendidikan yang berkala. Usaha memberi pendedahan kepada komuniti dan pengunjung Pulau Tioman sentiasa berterusan. Kita ada buat program bersihkan Ghostnet. Kita juga akan offer jugalah kepada pelancong yang datang ke Pulau Tioman ni yang melakukan aktiviti selamat untuk join sekali komuniti dalam kerja-kerja pembersihan Ghostnet ni. Kadang dia orang nak cabaran baru kan, pergi menyelam sambil buat kerja. Dia orang pun memang happy lah sebab dia orang rasa dia orang ada memberi sumbangan lah untuk menjaga alam sekitar kat Tioman ni. Sejak 2016 sehingga 2022, sebanyak 145 pukat hantu seberat 21 tan telah dikeluarkan oleh pihak jabatan dan sukarelawan di Pulau Tioman. Menurut Hadi, kejayaan tidak datang dalam sehari. Sampai sekarang ni saya rasa bukan kerana kerja lah. Bukan kerana tanggungjawab lah. Saya dah fall in love lah senang cerita. Rasa sayang saya, rasa cinta saya pada terumbu. Setiap kali kerja-kerja Ghostnet ni memang akan ada punya ikan yang mati, penyu yang mati ke. Tak semua kita dapat selamatkan. Itu sebab kita bila dapat aduan kita nak segera clearkan lah, bersihkan lah pukat tu daripada terumbu. Bila kita segera mungkin kita dapat selamatkan nyawa. Di perairan Pulau Tokong Burung, Pahang, sekumpulan penyelam profesional berganding tenaga dalam satu misi untuk membersihkan pukat hantu yang terperangkap di perairan laut Kuala Rumpin. Di sinilah pukat hantu terperangkap di dasar menanti untuk dibebaskan. Penyelam bersiap dalam diam, masing-masing memahami risiko dan kepentingan misi ini. Semangat kerjasama dan cinta terhadap laut, mereka turun menyelam, membawa harapan untuk menyelamatkan kehidupan yang terancam di bawah sana. Hari ini komuniti penyelam sukarelawan mempunyai satu misi yang mencabar, iaitu membersihkan pukat hantu sepanjang 150 meter di dasar laut ini. Pukat hantu bukan hanya mencemarkan lautan, malah ia turut membunuh hidupan meriah yang terperangkap secara senyap tanpa disedari sesiapa pun. Sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana usaha menyelamatkan lautan ini. Penyelam menuju ke lokasi yang ditanda sehari sebelumnya oleh Zuriana dan pasukannya. Kerjasama sesama sendiri erat jelas terpancar, saling membantu, mengawal setiap gerak kerja pembersihan yang dijalankan. Ia tidak lagi sekadar kerja, malah amanah untuk kelestarian lautan. Ghostnet kita boleh remove dengan Jabatan Perikanan. Benda-benda historical kita kena bagi tahu museum. Senjata api kita kena bagi tahu penguatkuasaan. Kita kena ikut saluran yang betul untuk kita remove sesuatu daripada dalam laut ni, bawa naik ke atas. Buat benda ni dengan selamat. 30 sukarelawan penyelam dari pelbagai latar belakang bersatu hati, bersama-sama bergotong royong membersihkan pukat hantu.
Kehadiran individu seperti mereka ini ibarat wira yang tidak didendang tanpa mengharapkan balasan alam. Sebenarnya inilah yang kebaikan yang harus ditonjolkan dalam masyarakat. Ya. Kita sama-sama mengebat kerana sebenarnya ia adalah untuk pemeliharaan, pelindungan biodiversity, termasuklah menjaga sumber perikanan yang merupakan tujuan akhir bagi keterjaminan makanan negara. Pukat dipotong mengikut bahagian, digulung perlahan supaya tidak merosakkan terumbu karang. Lift bag atau beg apungan dipasang pada gulungan dan digunakan untuk menaikkan pukat. Ia merupakan teknik yang sering digunakan dalam kerja pembersihan dasar laut demi mengelakkan kerosakan terumbu karang dan memastikan keselamatan penyelam terjamin. Ada dia punya risiko dia sebab skala besar di mana kita kena harapkan semua penyelam dia dapat menjaga diri sendiri. Bila kita fokus kerja, kita akan mengabaikan keselamatan sendiri, macam kita takkan periksa kita punya ada benda-benda bahaya di tepi kita. Jadi bila ramai sangat orang, kita harapkan semua dia dapat jaga diri sendiri. Saya sangat gembira lah semua orang selamat dan berjaya menunaikan tugas mereka hari ini. Merasai sendiri pengalaman melakukan pembersihan pukat hantu di dasar laut, suatu perasaan yang unik. Berbeza melakukan pembersihan di daratan, segalanya perlu dilakukan dengan berhati-hati dan tenang. Sedang sibuk melakukan pembersihan, kru Majalah 3 sempat merakamkan detik cemas seorang penyelam yang tersangkut pada pukat hantu di dasar laut. Dalam keadaan terbatas, rakan penyelam mula bertindak pantas, memotong jaring dan menyelamatkan mangsa yang tersangkut. Sebenarnya buat ghost net clearing ni dia perlukan pengetahuan lah. Kita kena tahu kedudukan pukat tu kat mana, arus tu macam mana. Sebabnya kadang-kadang bila kita tengah asyik-asyik potong tu, dia dah berlipat-lipat, kita tak perasan ghost net tu ada kat belakang kita. Ada dekat peserta tadi dia hampir tersangkut dekat ghost net. Bila dia mendongak macam tu, dia ada benda kat belakang dia sebab dia tak perasan. Tapi alhamdulillah lah sebab kita adakan sistem buddy, so dia akan check satu sama lain. Program ini bukan sekadar membersihkan pukat hantu. Ia membawa misi yang lebih besar, menyelamatkan ekosistem marin daripada ancaman pukat terbiar. Bersama, mereka menjadi suara dan tangan yang melindungi lautan kita dari terus tenat dan terancam. Kita panggil ni One Ocean, One Love. Lebih ramai lagi diver-diver, tak kisah mana agensi sekalipun, mana latar belakang, kita bersatu untuk bersihkan laut. Saya nampak kempen tu semakin disambut lah oleh masyarakat. Menjaga pantai dan laut bersih, amalan mulia budaya kita. Hasil usaha selama 2 hari, kira-kira 70 kg pukat hantu berjaya dibawa naik ke atas bot untuk dilupuskan oleh pihak berwajib Kuala Rompin. Operasi pembersihan pukat hantu selama hampir sejam ini menjadi bukti nyata pencemaran seperti ini mampu meninggalkan kesan terhadap alam laut. Di penghujung misi, Zuriana kembali ke pusat selamannya, membersihkan peralatan, menyiapkan diri untuk misi seterusnya. Pembersihan pukat hantu mungkin selesai hari ini, namun perjuangan menjaga lautan dan isinya belum pernah berhenti. Sebagai juruselam, kita kena tanamkan satu sifat cintakan alam sekitar. Tak kisahlah di atas ataupun di dasar. Tanggungjawab ni bukan tanggungjawab seorang. Dia merupakan tanggungjawab semua. Semua untuk pastikan ekosistem kita berada dalam tahap yang baik. Sebab daripada kesilapan kita sekarang, bukan kita merana, tapi generasi yang akan datang yang merana. Pukat tanpa bertuan, isu yang tiada berpenghujung. Dari pencarian dasar laut hingga diangkat ke permukaan. Dari tugas pembersihan ke langkah pendidikan. Dari kewajipan individu kepada gerakan komuniti. Meneruskan perjuangan melestarikan lautan kita.